Yeah, agen bumi kita bertahta di puncak angkasa. Langkah bermula dengan sebuah wawasan, membina jati diri, memecah segala batasan. Institut dan akademi bersatu dalam satu tenaga, membawa panji visi PRI yang menekung kita jaga dengar. Ini bukan sekadar bicara di atas kertas tentang ekonomi madani, tentang minda yang cerdas. Nasionalisme dibaja, integriti diperkasa, biar ekonomi kita bertata di puncak angkasa. Kita bicara tentang strategi yang kian menjabar, di celah grafik dan carta jiwa harus tetap sama. Kebanyakan orang yang lost bukan sebab teknik, sebab mental dia tak kuat. Betul atau tak? Bangkitlah wahai anak bangsa. Madani itu bukan sekadar kata tapi kuasa. Membina ekonomi dari hati ke realiti, mencipta masa hadapan yang kita impikan pasti. Selain program-program besar tu, kami juga melakukan AI training. Anda ada? Apa nak pergi pengadangan? Masuk ke gelanggang, pendedahan strategi bermula. Arus perdagangan kini mula menyala, minyak mentah kelapa sawit. Saya program ini sangat bagus because dia menerapkan a sense of what they call kenegaraan kita, dan how we can use this to memartabatkan ekonomi kita as a citizen lah. Session yang paling saya suka sekali, actually ada dua session lah. First session is on the nationalism and economy, that one daripada AKM sendiri. Dan yang paling saya suka actually Encik Azam lah punya portion on FCPO, actually untuk how can you make it sustainable to build an economy lah. So that's what I like. Program macam ni amat diperlukan dalam kalangan masyarakat sekarang sebab Institut Merbau diorang nak selesaikan masalah sosioekonomi. AKM pula nak menaikkan semangat kenegaraan dalam dasar-dasar kerajaan sekarang. Saya rasa amat diperlukan dan alhamdulillah lah saya dapat join. Ada dua session yang saya suka. Satu daripada segi sejarah yang dikongsikan oleh pihak AKM. Session yang kedua iaitu perkongsian daripada Tuan Azam sendiri tentang FCPO yang agak detail. Sangat baguslah untuk diteruskan pada masa akan datang sebab memang dia akan menambahkan lagi kita punya semangat kenegaraan kita dan kecintaan kita kepada negara kita, Malaysia. Kami memang sangat berbaloi lah, penuh dengan pengisian yang padat daripada pagi sampai ke petang dengan ilmu yang baru yang patut kita pelajarilah untuk menambah lagi kita punya ilmu pengetahuan dan sumber pendapatan kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan Seminar Kenegaraan Malaysia Madani FCP.